Pernah terfikir tak macam mana badminton boleh jadi sukan kegemaran ramai? Sebenarnya, permainan ni dah wujud ratusan tahun dulu lagi. Di China, India, Jepun sampailah ke Eropah. Masa tu orang panggil Battledore and Shuttlecock. Simple je, main tepuk-tepuk bulu ayam. Weh Azman, jom main tepuk-tepuk bulu ayam petang ni. Okey lah, saya on. Tapi saya camuk bulu ayam bapak saya dulu Dulu, bila pegawai British balik dari India abad ke-19, mereka kenalkan permainan ni di sebuah tempat bernama Badminton House. Dari situlah nama badminton melekat. Tahun 1934, terbentuk International Badminton Federation yang kini kita kenal sebagai BWF. Badminton mula masuk Olimpik secara rasmi tahun 1992 dekat Barcelona. Malaysia pula gah dengan sejarah tersendiri. Bayangkan, pada 1949, Malaya menang Piala Thomas yang pertama. Sejak itulah lahir legenda-legenda kita, dari Miss Boon sampai Lee Chong Wei. Jangan lupa like dan follow. Jumpa lagi di video seterusnya.